Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan fiqh Asma'ullahil Husna pada muka surat 137 Yang mana perbincangan pada malam ini masih lagi berkaitan dengan Allah sebagai nama yang paling agung di kalangan nama-nama Allah itu. Allah itulah yang paling agung. Jadi perbincangan sebahagiannya telah kita sebut dalam sesi lepas. Cuba tengok 137 lantas karakteristik ataupun maksudnya khasa'is, ciri-ciri khusus yang lain daripada nama Allah ini, iaitu tidak dihilangkan huruf tambah. Alif lam itu sebenarnya huruf tambah. Dia panggil huruf zaidah dalam bahasa Arab. Allah tu alif lam tu. Dia huruf tambah ni sebenarnya dia boleh dihilangkan dalam keadaan-keadaan tertentu, itu kaedah dalam bahasa Arab. Misalnya kita kata Al-Khaliq, boleh kita buat Khaliq saja, tapi Allah ni tak boleh. Khusus. Hak ni saja. Jadi kalau saya rujuk dalam perbincangan tentang bahasa Arab lah, dia kata hanya kalimah Allah saja. Tidak boleh dibuat. Kok mana pun tak boleh buat. Seperti Ar-Rahman boleh kita buat jadi Rahman, tak salah. Ya Rahman. Tapi hal ni tak boleh buat. Ya Allah tetap. Khususnya bila masuk harfun nida, dia tetap ya Allah, tak berubah. Jadi huruf alif dan lam di sini seperti seolah-olah ni macam huruf asal dia. Padahal tidak. Kalau bahasa Melayu kita pun ada dia panggil kata dasar dia panggil. Bahasa Melayu dia panggil kata dasar. Lepas tu tambahan tu dia panggil imbuhan. Ni imbuhan sebenarnya dalam bahasa Arab. Sebab tu kalimah lain, hatta nama Allah, nama Tuhan, buat selain daripada Allah, memang boleh buat. Walillah. Ya Rahman, Ya Rahim. Lepas ni dia ada sebut. Ya Allah, Ya Razzaq. Apa Ya Allah, Ya Ra, Ya Ra. Orang tak panggil Ya Razzaq. Dia buat alillah. Allah tak buat. Khusus. Sebab apa? Kita baca sikit lagi, lepas ni saya sebut. Sebaliknya nama-nama lain juga, nama-nama Allah ketika disebut ya, harfun nida tu ya, huruf alif dan lam yang mengikutinya mesti dihilangkan. Kalau tak buat, salah di segi nahwu. Maka tidak dibenarkan kita sebut ya Rahim, ya Rahman, tak boleh. Ya Khaliq, tak boleh, salah. Akan tetapi yang benarnya ya Rahim, ya Rahman, Ya Khaliq. Kena buat dia. Tapi Allah tak boleh buat. Sebab Allah ni asal dia ilah. Selepas ni dia akan sebut ilahun. Lepas tu masuk alillah jadi Allah. Tapi Allah tu tak boleh buat. Baik, sini anda nak sebut ini mengikut kaedah bahasa Arab lah. Sebab ulama-ulama kita yang mahir bahasa Arab yang menjadi rujukan ni boleh dikatakan kebanyakannya ulama. Okey. Dia sebut di sini dalam konteks bahasa Arab. Sebab itulah ulama bahasa sebut nahwu kena tunduk kepada Al-Quran, bukan Quran tunduk pada nahwu. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab-kitab pengajian bahasa Arab peringkat tinggi, dia dalil dia ayat Quran. Wah, mari panggil kaedah bahasa Arab, contohnya ayat Quran. Biasa gitu. Baik. Di sini dia ada 3 perkara yang sebut. Pertama sekali, dikekalkan alif lam kepada Allah itu tidak boleh dibuat dalam apa keadaan. Sebabnya alif lam itu sudah dianggap sebagai alif lam lazimah. Walaupun asalnya alif lam zaidah. Zaidah ni maknanya huruf tambah. Tapi hal ni tidak jadi lazimah. Mesti ada. Sudah jadi gitu. Khusus untuk nama Allah sahaja. Anda tidak Nabi Japan je nak sebut poin saja. Yang kedua, tujuan dikekalkan alif lam itu lit ta'zim, untuk mengagungkan Allah. Dia panggil alif lam lit ta'zim. Yang ketiga, hak ni sudah berlaku sebab alif lam tu sebenarnya dia panggil alif lam, kalau orang ngaji bahasa Arab dia panggil hamzah wasal. Tapi sini sudah tukar jadi hamzah qata. Bila kita sebut ya Allah, bukan kata ya Allah. Ana dengar sebenarnya nyanyi bukan qasidah ni. Qasidah orang Arab lah.
Ya Allah dia sebut tu bahasa tak, bahasa Amiyah dia, bahasa kapur. Ya Allah tu arti. Dari segi bahasa fusha, bahasa standard. Bahasa baku Arab lah kita kira. Oh dia bergedik ya Allah dia kata dia duduk nasyid lah. Dia duduk nyanyi lah sebenarnya tu. Tu tak kira tu. Kita kira standard. Jadi 3 perkara tu lah. Sebab itulah di sini pengecualian ni, yakni alif lam dikekalkan pada Allah tu hanya khusus untuk nama Allah sahaja, sebagai tanda mengagungkan Allah yang tidak diberikan kepada mana-mana perkataan lain dalam bahasa Arab. Sebab itulah kita bincang dah minggu lepas, jumhur ulama kata Ismullahil Azam, Allah. Nama Allah tu. Allah. Itulah nama Allah yang Maha Agung. Hal lain tu duduk bawah pada Allah. Dan kita bincang akhir minggu lepas, minggu sebelum ni, bahawa semua nama-nama Tuhan hal lain tu sebenarnya dalam konteks nak memperkenalkan Allah itu. Baik, seterusnya kita pergi. Jadi sini pun kita nampak dah kalimah Allah. Tapi Nabi tak ngerti. Nabi tak zikir dengan Allah. Tak. Mesti disebut Ya Allah. Padu Ya Allah, Ya Razak. Subhanallah. Alhamdulillah. Dia tidak kata Allah. Tak. Jadi tak usah buat lagi tu. Lepas tu ada orang lain buat tu. Tak usah kira orang. Kita kira kita. Tak usah kira orang. Payah kira orang. Kita kira kita mengaji. Antara ciri istimewa lain kalimah nama Allah ni, dia selalu disebut-sebut dalam zikir-zikir yang sabit daripada Quran dan Sunnah. Misalnya, ni hak kita la ilaha illallah tu dia panggil tahlil. Lepas tu dalam tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, hauqalah, la haula wa la quwata illa billah, hasbalah, iaitu kita kata hasbiyallah wa ni'mal wakil, istirja', yakni kita mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga basmalah, kalau kata bismillahirrahmanirrahim. Memang disebut. Kalimah Allah ni selalu disebut-sebut dalam zikir, dan lainnya selalu mencantumkan nama Allah di dalamnya. Saat orang Muslim bertakbir, dia pasti sebut Allah dalam takbir dia. Jika bersyukur, dia pun sebut juga alhamdulillah. Dalam tahlil dia la ilaha, mesti ada Allah, la ilaha illallah. Tadi kan disebut selagi hasballah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbalah dia bagi terengkah. Taktik kata kependek dia bagi. Seperti inilah penyebutan nama Allah di dalam zikir-zikir. Anda nak sebut hal lebih lagi daripada ni lah dalam kitab ulama kita sebut. Bila kata zikir ni, pertama sekali dia berkait dengan Allah. Itu asas dia. Dan berkait dengan Allah, kalimah Allah lah yang paling banyak digunakan. Ada juga zikir Ya Rahman, Ya Rahman, sebut. Tetapi apakah Nabi popular ke tu? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya. Dia sebut Allah dulu. Biasanya gitulah. Ya Fatiras samawati wal, boleh juga. Wahai Tuhan yang menciptakan langit. Tetapi atas dasar zikir untuk buat ratib kita. Kita panggil ratib ni mana kita sebut semua sebagai zikir harian. Inilah hak saja. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, la haula hatu. Hak asal dia, hak tu paling besar. Apa tu hak lain-lain itu sebagai orang panggil ikut tabik kepada hak tu. Baik, selain daripada itu, antara ciri khusus karakter lainlah kepada nama Allah itu, nama ini merupakan satu-satunya nama daripada nama-nama yang baik yang paling banyak disebut ke dalam Quran. Bahkan setiap muka surat memang ada sebut. Setiap muka surat. Nama Allah di dalam Al-Quran disebut lebih 2,200 kali. Mudah ya kalau kita pergi tengok dalam internet tu, kita tarik dalam Quran digital, Allah dia akan keluar. Jadi 1570 tu Allah saja. Dia tidak sama Allahumma. Kalau sama tu memang 2000 lebih lah. Penyebutan nama Allah seperti ini tidak terjadi pada nama Allah lain. Walaupun sebut juga dalam Quran, tapi tidak sekerat Allah itu. Bahkan sebanyak 33 ayat pembuka surah dalam Al-Quran terdapat nama Allah. Boleh cek, ni anak cek tadi tengok. Yusabbihulillah pun sebanyak mana, sabbahalillah pun sebanyak mana. Mana ayat pertama tu ada sebut lalu dah nama Allah. 33 ayat pembuka surah dalam Quran. Mana 33 surah? Maksudnya Allamah Ibnul Qayyim pernah menyebut 10 ciri-ciri khusus lafaz Allah. Dia kata begini, walaupun dia tidak baik, dia tidak buat nombor, boleh bos sedikit lah. Kata Ibnul Qayyim, dia kata ciri khusus nama Allah secara maknawi sesungguhnya telah diutarakan, telah disebut oleh hamba Allah Tabaraka wa ta'ala yang paling mengetahui tentang zatnya, iaitu Nabi kita lah. Dan dalam salah satu hadisnya beliau mengutarakan begini. Ni kalau Arab dia kan, begini. Itulah hak kita baca kadang dalam kunut baca la ahsi sana'a alaik
La uhsi thana'a 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsi. Itu asal dia. Baik. Apa maksud dia? Aku tidak mampu. Mana la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Maksud dia aku tak mampu nak menghitung. La uhsi itu mana aku tak mampu nak hitung segala pujian kepada. Hanya engkaulah yang mengetahui sebagaimana selayaknya memuji. Ya kalau ada terjemah lain sikit lah. Ada terjemah gini. Mana aku tidak mampu nak memuji engkau sebagaimana engkau sendiri memuji diri engkau. Lepas tu lebih modern lagi. Kita terjemah. Kita boleh buat puji Tuhan. Tetapi nak puji Tuhan seperti mana dia puji diri dia sendiri, tak mampu kita. Itu maksudnya. Sebetulnya memang begitulah kata Ibnul Qayyim. Bagaimana mungkin seseorang boleh menghitung sebut keistimewaan satu nama dari zat yang memiliki segala kesempurnaan secara mutlak, segala pujian, segala pujian, sanjungan, keagungan, kemuliaan, kehormatan, serta kebesaran, keindahan, kebaikan, kebajikan, kedermawanan dan juga kenikmatan. Semua itu milik Allah dan berasal daripada Allah. Jadi kalau kita nak puji seperti hak sepatutnya, hak selayak, tak mampu kita. Jadi hak kita, sebab itulah hadirat, tadi kan dia sebut dah tadi. Jadi kalau kita nak puji Tuhan, tengoklah bagaimana Allah puji diri dia dalam Quran. Dan kita tiru, kita ambil bagaimana Rasulullah puji Allah. Jangan kita ambil hak lain. Tak boleh. Allah ni banyak berlaku nak puji Tuhan dalam bentuk qasidah, dalam bentuk zikir, tapi bukan daripada Nabi. Tak akan tepat. Mesti tepat Nabi. Ataupun Quran yang Allah sebut tentang diri dia sendiri. Itu dia sebut. Jadi jangan duduk gelenyar nak ambil lain lah. Itu bahasa Kelantan. Yang hidup lenyar nak ambil lain. Biar kita boleh beza hak mana daripada Allah dan hak mana bukan daripada Allah. Kalau daripada Allah dan Rasul, makna wahyu. Lafaz wahyu ni ada keistimewaan. Tak boleh nak bayar lah, walaupun ahli sastrawan mana pun dia pun karang itu tak boleh menampung, menyamai wahyu. Tiada makhluk yang menyebut nama ini dalam keadaan sedikit kecuali Allah akan memperbanyakkan. Sebut sikit saja Allah lebih banyak. Kelebihan. Ataupun Allah akan kurniakan rezeki yang banyak. Tiada seseorang hamba, ataupun kita terima mana-mana hamba yang dalam keadaan takut tapi dia sebut nama Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dia jadi tenang hati. Allah akan menghilangkan rasa takut. Tidak ada seseorang pun hamba yang dalam keadaan sulit lalu dia sebut nama Allah, Allah pasti akan memberi jalan keluar, mempermudahkan kepadanya. Bahkan ketika seseorang hamba dalam keadaan gelisah dan sedih, lalu dia sebut nama Allah. Sebut nama Allah ni maknanya sebut seperti mana yang Nabi sebut. La ilaha illallah, haula wala quwwata illa. Kita bincang di masjid Masjid Aman. Kita bincang dah. La haula wala apa maksud. Jadi kalau takut kata la haula wala apa? Sebab minta tolong supaya Allah hilangkan. Dia ada makna isti'anah kan? Kita bincang dah. Allah pasti memberi ketenangan dan jalan keluar baginya. Tidak ada hamba yang mengalami kesempitan lalu ia menyebut nama Allah ini, melainkan Allah akan lapangkan dada dia. Bahkan ketika manusia dalam kelemahan, kemudian dia sebut nama Allah, Allah akan memberikan kekuatan baginya. Ketika hamba dalam keadaan hina, dia rasa dia hina, rasa dihina, lalu dia sebut nama Allah, Allah akan menganugerahi kepada dia kemuliaan. Ketika dia dalam keadaan fakir, dia sebut nama Allah, Allah menjadikannya kaya. Kaya sini dua lah ulama kata, sama ada kaya secara mali, secara harta, ataupun secara dia panggil maknawi, dia panggil ghinan nafs, kaya jiwa. Tiada makhluk yang merasakan keseorangan jiwa lalu sebut nama ni, dia pasti akan rasa terhibur, rasa sunyi, dia sebut dia rasa terhibur. Serta tidak ada hamba yang berada dalam kekalahan lalu dia menyebutkan nama ini kecuali dia pasti memberi bantuan dan pertolongan bagi. Ana baca cerita beberapa orang khusus di Syria lah, bila dia keluar daripada penjara lama setengah tu berpuluh tahun, kekuatan dia duduk dalam penjara tu siapa dia boleh hadapi tu kerana dia sebut nama Tuhan Allah, sebut nama la ilaha illallah, minta doa, sebut nama Allah dengan sebanyak-banyak. Tu kekuatan. Memang ada. Kita tengok dalam internet. Ana bimbang takut kita kata gini, tu Palestin tu tak kitab zikir 70 berapa tahun dah tu, tak lepas-lepas lagi daripada badan dia bukan lagu tu maksudnya. Maknanya sini bila kita ingat zikir pada Allah, ujian Allah kita mampu hadapi. Tu maksud dia.
Lepas tu akan datang kita akan jumpa beberapa perkara. Antaranya, semakin besar ujian Allah dan seseorang itu kuat sabar, boleh hadapi dengan ingat pada Allah, pahala dia tak boleh nak bayar sebanyak mana. Tadi baru kita baca di Masjid Aziz tadi, lepas asar tadi, mana kita bincang tentang hadis-hadis tentang sabar. Bagaimana Nabi sebut tentang Nabi-Nabi dulu, setiap kali mereka diuji, tak kira lah ada Nabi yang digergaji kepala Nabi sebut dalam hati. Semua dia sebut nama Allah. La ilaha illallah. Allahu Rabbuna. Sebut gitu. Dia jadi kuat. Jiwa tu jadi kuat. Tidak ada seorang hamba yang berada dalam kekalahan bila dia sebut nama ini. Allah, pasti Allah memberi bantuan dan pertolongan kepada dia. Kenapa hal dalam konteks tadi lah. Pertolongan lagu mana kita tak lepas-lepas tu. Berapa puluh tahun. Pertolongan ini makna satu kemampuan. Tak seorang pun manusia yang sedang dihalang, yang sedang dihadang oleh mara bahaya, lalu dia sebut nama Allah, pasti Allah jauhkan dia daripada bahaya itu. Bahkan ketika hamba Allah itu terusir ni makna dihalau, sebab Nabi dan para Nabi kan, kalau kita baca dalam kitab tentang Anbiya ni, boleh jadi sunnatullah. Semua Nabi dihalau dari kampung halaman dia. Mana Nabi ni semuanya berhijrah, pasti Allah akan memberi tempat pelindungnya bagi dia. Inilah nama Allah yang ketika disebut segala kesusahan menjadi hilang, keberkatan turun, segala doa dimakbulkan, semua dosa dihapuskan, dihindar dari kejahatan, bahkan ia dianugerahi kebaikan. Begitulah kata-kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Baik, arti dari nama Allah ini sebenarnya berasal dari kata al-ilah. Al-ilah itu boleh buat ni. Al-ilah, ilahun, boleh buat al-ilah. Yang bermakna dari segi bahasa Arab ni, dari segi bahasa Arab yang sepatutnya disembah, yang layak disembah. Jadi kata al-ilah merupakan salah satu daripada nama-nama yang baik sebagaimana tercantum dalam Al-Quranul Karim. Seperti mana Allah berfirman, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dia semata-mata ilah itu, dia boleh juga dengan mana Tuhan lain, semata-mata ilah. Ilah mana Tuhan? Tapi setengah ulama sini, kalau kita tengok ayat Quran, cuba tengok, wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Banyak Tuhan lain, tetapi bukan Tuhan kamu. Tuhan kamu ilahun wahid, sifat dia wahid, yang esa. La ilaha, tidak ada mana-mana Tuhan. Tu terjemah dia. Kena terjemah tidak ada mana-mana tu. Sebab la tu dia panggil la nafi lil jins. Nafi jenis ni maknanya bukan sekadar menafi, tapi mentakkidkan penafian. Kalau kita kata tidak ada Tuhan selain dia, itu tak cukup. Ini masa anda tanya, ialah masa kita ngaji tu, kita boleh sebut gitu juga. Jadi almarhum Ustaz Labi kata memang hak ni ramai dia tahu la nafi jenis, tapi dari segi terjemahannya terlupa. Dia sebut, dia kena tekan, wa ilah, kita boleh tidak ada mana-mana Tuhan. Mana-mana tu. Tidak ada Tuhan yang sebenar. Kena takkid kita, kecuali Allah sahaja. Ataupun tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sahaja. Kenapa sahaja? Tu dia panggil la lil jins. Kalau la nafi biasa, tidak gitu ya. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi perkataan ilah ni diguna kepada Allah, tapi dalam bentuk orang panggil mausuf, dalam bentuk mausuf. Begitu juga wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dia mesti tak. Dia tidak kata wa ma umiru illa liya'budu ilaha. Sebab ilaha ni mana-mana Tuhan pun boleh. Sebab tu dia mari sifat dia ilahan wahida, Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia sahaja. Maha suci dia dari apa yang mereka persekutukan. Qul innama yuha ilai annama ilahukum ilahun wahid fahal antum muslimun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahawa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Maka apakah kamu telah berserah kepadanya? Tanya tu maknanya bukan menunjukkan bahawa Allah ragu tentang Nabi, tidak. Tanya ni sebagai untuk takrir, memantapkan. Tentu tidak jawabnya. Jadi pernyataan yang paling lengkap dan terbaik
terkait dengan makna nama Allah disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia pernah sebut, Ibnu Abbas ada sebut. Ni kata-kata Ibnu Abbas. Dia kata Allahu dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Rawahu Ibnu Jarir fi tafsirih. Apa maksudnya? Kata Ibnu Abbas, Allah adalah zat. Zu itu makna yang mempunyai. Mana zat yang memiliki sifat ketuhanan dan berhak disembah oleh seluruh makhluk. Sebab hak duk kata Tuhan selain Allah tu tidak berhak disembah. Tidak berhak disembah. Apa tu? Baik. Ibnu Abbas menafsirkan makna nama Allah dengan menyatukan dua perkara. Pertama sekali, dengan kata-kata Ibnu Abbas tu sebenarnya dia telah gabung dua perkara serentak. Maknanya Ibnu Abbas nak ayat Allah lah tu. Bila dia sebut Allah, dia kata yang mempunyai uluhiyah dan yang berhak disembah oleh seluruh makhluk. Kenyataan Ibnu Abbas itu sebenarnya merupakan satu pentafsiran terhadap makna Allah itu. Apa dia? Yang pertama, bila sebut Allah, mengikut apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, pertama sekali dia menyatakan sifat yang berkait dengan Allah sebagai Tuhan dalam nama yang mulia. Hal tu dia panggil uluhiyah. Dia panggil uluhiyah. Uluhiyah. Maknanya sifat yang berkait dengan Allah sebagai Tuhan dalam nama yang mulia. Sifat yang dimaksudkan ialah sifat uluhiyah, Tuhan yang berhak disembah, yang menjadi sifat dari lafaz Allah. Seperti sifat ilmu. Ini sifat uluhiyah, mana sifat Tuhan. Mudah kan? Sifat uluhiyah, sifat Tuhan. Kalau kita semua tu dia sifat dia. Ini maknanya berkait dengan Tuhan. Misalnya ilmu yang menjadi sifat Allah daripada nama dia Al-Alim. Bila kata Allah Al-Alim, mana kita menyabitkan Allah itu berilmu. Maka kita kecek tentang Tuhan. Bukan kita hamba dia. Kalau kecek tentang hamba, nombor dua selepas. Kita kecek sebut tentang Tuhan Allah. Misalnya hikmah dan hikmah yang menjadi sifat dari Al-Hakim, Tuhan yang maha bijaksana. Maknanya kita menyabitkan dengan Al-Hakim, maknanya Tuhan itu bijaksana. Rahman sebagai sifat daripada Ar-Rahim. Bila kita sebut Tuhan Allah Ar-Rahim, maknanya kita menyabitkan sifat rahmat kepada Allah. Ini maknanya kita bicara tentang Allah, tidak bicara tentang makhluk. Itu makna pertama. Serta sifat lainnya yang terkandung dalam semua nama-nama Allah yang jelas menunjukkan zat dari yang disifatkan Allah terhadap zat dia tu lah. Demikian halnya dengan nama Allah yang mengandungi sifat ketuhanan. Ketuhanan yang menjadi sifat Allah ini merupakan sifat agung yang harus dimiliki oleh Allah. Manusia tak mungkin miliki sifat ini. Bahkan sifat ini tidak berhak turut dimiliki oleh zat selain Allah. Sifat-sifat ketuhanan merupakan kumpulan sifat sempurna, agung, mulia dan indah. Juga tak ketinggalan terkandung di dalamnya sifat rahmat, kebaikan, kemuliaan dan juga sifat kedermawanan yang sempurna. Sebab kalau kita kata derma, kita ada, tapi tak sempurna. Dalil dia tak uwi banyak. Lepas tu dia uwi pun terbatas. Sebab apa? Sebab Nabi pun tak uwi kita derma semua. Sebab kita pun ada keperluan juga. Anak bini kita pada keperluan. Tuhan tak ada keperluan. Dia pemurah sebab hak dia uwi tu dia tak perlu. Dah hak dia uwi tu dia bukan cari, dia buat. Dia kata kun fayakun. Kita dia jadi kalau uwi pun kena kira berapa nak uwi sebab kita cari. Kadang-kadang hak cari tu tak jumpa pun tak boleh sikit. Lepas tu kita pun memerlukan. Dan rezeki tu bukan kita je buat, Tuhan ni rezeki dia buat, dia tak perlu pada rezeki tu. Sebab itulah tu beza derma Allah dengan derma kita. Sifat-sifat sempurna inilah yang menjadikan Allah sebagai zat yang patut dituhankan dan disembah. Orang lain tak boleh. Allah layak ataupun sepatutnya dituhankan kerana dia memiliki sifat-sifat mulia dan agung. Allah patut dituhankan kerana hanya dia yang mengurus terus-menerus seluruh makhluk, mencipta makhluk, menjadi raja kepada makhluk dan menguasai seluruh makhluk. Allah sahaja yang patut dijadikan Tuhan kerana hanya dia yang merahmati dan memberi nikmat sama ada pada zahir maupun pada batin pada seluruh makhluk. Banyak mana nikmat yang terhawi kita tak sedar, tak tahu. Kita tak tahu. Tak ada tu kabar-kabar sakit kita. Rupanya tak cukup ni, kita tak tahu. Rupanya masa sihat tu sebab cukup semua tu, kita tak tahu. Kadang-kadang tak terasa pun terhawi nikmat pada kita.
Metok tu kat anak-anak ramai. Tiba-tiba tak boleh anak sekarang. Tetapi anak murid berjuta. Mak ulama kita tak ada anak. Tapi anak murid sepanjang zaman. Allah saja yang layak dijadikan Tuhan kerana dia yang maha meliputi segala hal dari segi ilmu pengetahuan, dari segi hukum, keputusan, hikmah, kebijaksanaan, kebaikan, rahmat, kekuasaan, kemuliaan serta pemaksaan. Pemaksaan ini maksudnya qahar. Yang bila dia nak buat, dia suruh buat. Tak buat, dia hukum. Itu maknanya. Dia yang boleh buat gitu. Allah Subhanahu Wa Taala hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang layak dijadikan Tuhan kerana hanya dia yang maha kaya secara mutlak dengan segala kesempurnaan dari seluruh aspek. Sebaliknya makhluk selain Allah memerlukan kepada Allah untuk selama-lamanya dalam segala perkara. Memerlukan kepada Allah untuk kepentingan kewujudan dan juga pengaturan diri hidup mereka. Makhluk memerlukan kepada Allah dalam memberikan memberikan bantuan kepadanya serta menganugerah rezeki untuknya. Manusia, makhluk, kita sebut manusia ni kira-kira ni paling istimewa lah, ataupun kita kata secara umum makhluk. Makhluk memerlukan kepada pertolongan Allah untuk memenuhi segala macam keperluan mereka. Memerlukan kepada Allah bila mana memiliki keperluan besar dan hal-hal yang amat penting. Memerlukan kepada bantuan Allah untuk beribadat hanya kepadanya dan bertuhan hanya kepadanya sahaja. Jadi sifat uluhiyah yang dikaitkan dengan Tuhan secara khusus ini mengandungi seluruh nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang mulia. Jadi dalam kata-kata Ibnu Abbas tadi, dia ada perbincangan tentang sifat Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam kata-kata Ibnu Abbas yang dia sebut sebagai ubudiyah, kita bincang tadi, nombor satu tu dia panggil uluhiyah. Mana hal, sifat, keadaan yang berkait dengan Tuhan. Selagi ubudiyah, bila kata ubudiyah ni, dia berkait dengan makhluk Allah. Sifat yang berkait dengan seseorang hamba pada nama Allah. Sifat yang dimaksudkan adalah penghambaan, ubudiyah. Inilah asal kejadian kita. Ketahuilah, hamba-hamba Allah hanya layak menyembah dan menuhankan Allah saja. Seperti mana Allah berfirman. Ini maknanya Allah nak cerita tentang dia sebagai Tuhan, tapi dalam konteks hamba, bukan dalam konteks diri dia. Allah nak sebut tentang dia, tetapi dalam konteks manusia kena sembah dia. Hak tadi Allah nak cerita tentang dia berkait dengan dia, tak berkait dengan makhluk. Itu maksudnya. Boleh faham? Apa dia? Cuba tengok ayat kedua. Wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dan dialah Tuhan. Huwa tu dia panggil isim dhamir lah. Wa huwa, dan dialah. Jangan silap hati-hati. Sebab huwa ni banyak dalam Quran. Jangan tukar. Takut huwa ni kembali pada tuk guru kita, kembali kepada tuk wali. Dah, huwa di sini dan dialah. Maksudnya Allah. Sebab tu kita terjemah dan dialah zat yang berada di langit, yang disembah di langit, dan dialah zat yang berada di bumi dan disembah di bumi. Tu kita terjemah gitu lebih mudah. Ini Allah nak cerita tentang hamba. Dari segi ubudiyah, hamba kena sembah dia. Tadi dia nak sebut tentang diri dia. Dia ni alim, dia ni penuh kebijaksanaan. Dia nak cerita tentang dia, tak kait dengan hamba. Baik, kena faham tu. Baik, maksud ayat tersebut adalah bahawa para penghuni langit dan penghuni bumi semuanya sembah Allah dengan penuh taat dan rela. Semua makhluk tunduk di bawah keagungannya. Semuanya pasrah pada kehendak dan keinginannya, kagum pada kemuliaan dan sifat qayyumnya. Sifat qayyum ni mana Allah urus kejadian dia tanpa bantuan siapa-siapa. Makna jelas tu dia bincang tentang makhluk sembah dia. Dia tidak bincang tentang dia. Dia tu nombor satu tadi. Ni bincang dari segi ubudiyah. Para hamba Tuhan Ar-Rahman hanya menuhankannya dan menyembah kepadanya. Mereka sentiasa berkorban untuk Allah dengan segenap kemampuan dalam menuhankannya. Dalam hati, jiwa, melalui perkataan, melalui perbuatan sesuai dengan kedudukan dan darjat mereka. Kalau Nabi lagi tinggilah proses ubudiyah dia. Tapi hati-hatilah, kena ingatlah, agama ni mujurlah kita jadi orang Islam. Sebab walaupun sebab Allah nilai kemampuan kita beribadat berdasarkan kepada kemampuan kita sebagai manusia. Mana orang kapur dia mampu setakatnya, setakat tu Tuhan tahu. Tu kelebihan, sebab tu boleh masuk Islam, boleh masuk surga. Aku rasa tak mengikut kemampuan dia. Sebab tu Nabi tak tekan orang Arab Badui main tahajud. Kau kita ada juga Badui sini tak je main tahajud. Kalau nak angkat daripada
Badawa, daripada orang kampung hot duduk orang panggil badui tu, kena mai tajuk. Tak suruh ajak lah, saya baru nak start pagi esok lah. Tak rasa cara buat. Jangan tak ada sikit apa tu dah. Malu ke orang lah tu. Bukan malu kepada Allah, bukan malu kepada orang. Orang tak tahu. Malu kena ada. Kalau tidak seumur pun mana biar acak kali. Almarhum Tok Gum Kisah Kelantan 20 berapa tahun dia minta sekali dia tinggal maya. 20 tahun lebih sekali. Kita pun dia klik jamah tak tidur. Subuh. Maka tak boleh maya. Maka dia kata dia qada. No ayatnya jangan percaya dia. Anda percaya kalau dia sebut. Sebab kita tahu banyak kagum melalui orang lain. Anak dia, sebab tu anak dia malu pada dia. Sebab anak dia sayang kakaknya. Ini contoh saja kita nak sebut. Jadi kalau kita tak buat, cuba buat. Mana jangan tak buat langsung. Itu tidak munasabah kalau lagu tu. Nak ayatnya apa Nabi tak care sebab Nabi tahu kemampuan orang Badui. Sebab tu Nabi kata, cerita orang Badui itu dia tak akan buat lebih ataupun kurang. Sekadar Nabi sebut. Tak wajib, patut sunat. Gitu orang panggil pokal-pokal. Nabi kata dia ni bila dia paling pergi kan Nabi sebut hadis kita tahu lah apa hadis tu. Kalau dia buatlah sekadar tu seperti hak dia nekat itu, inilah ahli syurga. Confirm dia. Nabi sebut gitu. Untuk dia lah. Tapi Nabi tak kata pada sahabat bakar gitu. Nabi tak kata pada sahabat-sahabat hak tu semaya Jumaat dengan Nabi sama. Waktu dia lebih lagi lah. Hak anak nak sebutnya rahmat Allahnya oleh kerana dia cipta kita, dia tahu manusia ni tahap ni ya. Kita pun kena tahulah tahap orang tu. Jangan nak tekan kepada orang yang tidak tahap tinggi. Nabi pun tidak gitu. Baik, seterusnya. Para hamba Ar-Rahman hanya menuhankan dan menyembah kepadanya. Mereka sentiasa berkorban dan seterusnya lah. Baik, seterusnya kita pergi. Jadi manusia ni berdasar pada tingkat dan derajat mereka ni, kedudukan mereka tu berdasar kepada kemampuan mereka dari segi sembah Tuhan tu, kualitinya setara mana. Tentu loh para Nabi ni kualiti sembah Allah lebih tinggi daripada kita. Saya nak bakar pun Nabi kata kalau dia belanja cupok ataupun separuh cupok, dia derma emas. Kalau kita derma emas sebesar bukit Uhud pun tak mampu. Apa tu? Tengoklah ada syarah mana pun. Kelebihan itu atas dasar iman, bukan kuantiti barang. Iman dia tinggi. Baik, kemudian Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah. Aku ni Allah. Kalau kita nak terjemah berdasarkan kepada hak sepatutnya kita kata gini ya. Innani sesungguhnya aku. Akulah Allah. Sebab dia ulang 2 kali. Sebab semasa kita belajar terjemah dulu tu guru kita pesan nak. Kita kalau boleh kita terjemah ni, kalau ayat tu tegas, dia bunyi tegas. Sebab ni ayat tegas ni. Buat innani, kalau kita kata innani Allah, boleh dah syarat. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tapi bila dia kata innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Ulang 2 kali aku. Maknanya ayat tu lebih tegas. Sesungguhnya akulah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku sahaja. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk ingat kepadaku. Sebab tu ulama kata zikir paling utama kita bincang dah di Masjid Amir adalah salat. Sebab dalam dia ada baca Quran, dalam dia ada zikir, dalam dia ada takbir, komplit dalam tu ada. Komplit. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutuskan seorang mana-mana rasul, ada terjemah gitu, min rasul, mana-mana rasul. Sebab rasul tu tak ada alillah. Mana-mana rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada dia bahawa ni standard wahyu ni. Ni standard wahyu, orang panggil asas wahyu. Asas wahyu ni, apa dia? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Hak inilah orang panggil usul agama kita. Bukan furu', usul agama. Ataupun di setengah ulama kata aslu usul. Asal kepada usul. Hak lain itu boleh jadi usul, hak ni aslu usul itu. Pokok asal pada usul. Apa dia? Sembah Tuhan. Sembah tu bukan main-main, sebab tu sembah Tuhan ni besar hati-hati lah. Jangan duk agurah main-main. Kenapa molek sembah Tuhan tu apa dia? Takut jadi lari daripada landasan usul tu. Bahayalah. Allah berfirman fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Maka sembahlah dia. Dia ni maknanya Allah.
dan wastabir li ibad. Ni ana terjemah dengan bahasa kita. Dan istiqamahlah sehingga dengan sabar untuk menyembahnya. Itu terjemah mana. Istabir ni mana kita berusaha biar jadi teguh, biar jadi sabar, biar jadi istiqamah dalam sembah Tuhan. Sebab apa? Semasa sembah Tuhan ni dia ada gangguan dia. Dia ada gangguan dia. Gangguan daripada makhluk halus, gangguan daripada makhluk yang tidak halus. Ada berlaku. Gangguan sifat terkutuk, sifat mazmumah, sifat tercela, malah. Itu gangguan-gangguan. Itu kena istabir. Ni kalau kita belajar dalam konteks bahasa Arab, asal daripada sabar juga ni. Sebab tu dah semua wastabir libat dan sabarlah dengan menyembah. Ada yang terjemah gitu. Anda tengok dalam internet. Boleh juga gitu Cuma anda tengok dari istabir ni maknanya bukan semata sabar, maknanya melatih diri dengan sabar, berusaha supaya sabar. Lagu mana? Kalau buat sabar lah, pergi juga. Itu makna istabir. Hal ta'lamu lahu samiyya. Adakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah? Kamu kata ada. Mana-mana makhluk yang ada walaupun sebesar zarah kekuatan sama dengan Allah. Kalau gitu syirik lah. Maknanya tak ada. Baik, habislah. Tu orang panggil nama mula-mula kita belajar. Rupanya kita dah baca banyak-banyak. Sebelum itu sebenarnya inilah dia punya target kita. Baik, kita ambil seterusnya. Ar-Rabbu. Yang kedua. Ar-Rabbu apa maksud? Dia terjemah secara ringkas dulu dengan arti Tuhan yang mencipta. Tuhan yang menguasai segala perkara. Raja tu maksudnya menguasai segala perkara. Itu maksudnya Al-Malik. Itu mana Al-Malik. Baik. Dan pengatur, yakni mudabbir li makhluki. Mudabbir ni mana yang mengurus, mentadbir lah. Sebab tu Hamka dia guna. Hamka ni memang hebat lah kalau kita baca. Kalau baca dalam tafsir dia tu boleh tahu lah. Banyak dia guna istilah ni. Dia sebut, dia kata perkataan tadbir ni Allah guna juga untuk diri dia sebagai mudabbir, tadbir. Tetapi hak tak boleh gunanya kalimah takdir. Sebab tu dia kata tadbir manusia tidak boleh mengatasi takdir Allah. Itu bahasa dia guna. Mudah kita faham. Maknanya tadbir manusia tak kira dia sebesar mana kerajaan, dia tak boleh lawan takdir Tuhan. Rasulullah ya lah tahu mana. Atau apa tali kalau kita atas nama individu, atas nama kerajaan besar pun tahu ni. Itu sebagai nak mendidik ni tu orang panggil. Dalam kita nak menyedarkan diri kita ni siapa, Allah tu siapa. Takut tukar pula kita ni nak dengan Allah. Rasa hebat sama. Itu kata-kata yang boleh menginsafkan. Sekarang ni kita nak masuk bincang tentang Ar-Rabbu pula. Ar-Rabbu merupakan satu nama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia. Nama ini disebut dalam Quran dalam pelbagai konteks dan bentuk kalimah yang berjumlah lebih 500 kan. Sebut Rabbun sebab Rabbun dia boleh guna juga pada manusia. Man Rabbul Bait, siapa tuan rumah ni pun dia dah masalah. Jangan dia tanya siapa dia buat rumah. Dak, siapa tuan rumah? Sahib, Rabb mana sahib? Jangan tahu dia tanya siapa dia kontraktor tuan tu. Jangan tidak gitu dia tidak. Baik, kita tengok di sini. Misalnya Allah berfirman, ni kita nak bincang tentang kalimah Rabbun digunakan untuk Allah. Misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam yang menciptakan. Inilah orang panggil tauhid rububiyah. Rububiyah, uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dalam Fatihah tu yang berlaku. Sebab anda dengar dalam internet tu ada orang kata sesak tu. Kalau kita itu tauhid apa nama? Tauhid 3. Tauhid 3 dia. Tauhid Allah ni, tauhid ni apa 3? Guru kita kata yang siapa 20 tu. Siapa 50 pada tu. Balas lagu tu tak ada sama tu. Lepas tu dulu dia saja. Manusia ni kalau dia balas suara dia puas dia berhenti. Nampak kegongan dia tu. Anak kan ada sahabu hadirat tengok dalam internet. Sebenarnya tak perlu bincang dah benda tu. Kalau kita bincang dia tak akan lebih daripada apa yang telah ulama bincang. Dia tidak sebab itulah ulama kata tidak akan berlaku dia panggil mustajaddah. Tidak akan berlaku maklumat baru dah tentang sifat Allah, tentang zat Allah. Sebab itu Allah tidak benar kita bincang sebenarnya. Setakat tu ya. Tak akan berkembang dah perbincangan sebincang. Buat kau pening ada. Sebab anda tengok tu dia sendiri pun jadi pening dia kerja. Bila muncul dia nak dengar mana lah tu dia kerja lagu. Kita pun jadi puas pula dengar. Kau ni pun dah ni pening dia pun ada pening juga sikit. Jadi adalah sedikit pening tu kedua-dua.
Tetapi hak pening banyak tu anda tengok ada juga. Hak pening sikit tu lepas tu dia kembali semula. Anda tengok cepat kata tak perlu. Dia tidak akan berkembang dia. Lain salah mustajadah. Dia tidak akan berlaku penemuan baru dah ulama. Betul semua. Tapi terpaksa bincang juga guru hidup cabar lawan. Tapi lagu tu kalau bincang 1000 kali lagu tu. Waktu tu guru kita orang kata benda lagu ni tak payah bincang. Cuma kalau kita nak sabit, kalau dia nak sebut hanya dalam bentuk menyabitkan, mengulangi tak ikrar penyabitan itu saja. Itu sekadar itu. Bahkan kalau bincang dia akan tubik benda-benda salah lain pula. Tu ada. Tak salah, tak salah. Wah, hakik perlu kan dengar. Anak selepas ni tak sedar tu. Bincang lain lah. Bincang tentang ayat-ayat pembangunan minda berdasar pada Quran. Bincang tu. Bincang tu. Lagu mana pembentukan orang panggil masyarakat madani. Madani. Lagu mana? Berdasar pada ayat Quran. Apa lagi? Mari tokoh-tokoh. Tak apa tu. Sebab hak tu kalau berbeza pendapat pun tak salah. Tapi hak ni tak boleh lah. Berbeza kadang-kadang jadi rosak. Tak usah tebing lah. Baik, cuba tengok lagi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad. Kena ingat kalau kita tengok dalam Quran, bila Allah kata qul, dia ada takdir ya Muhammad. Maknanya ayat selepas qul, ayat yang diperintah oleh Allah supaya Nabi sebut secara terbuka, itu maksudnya. Tak ada selindung. Sebab tu kita boleh terjemah qul, katakanlah wahai Muhammad secara terbuka dalam bentuk wacana bebas kita kata. Siapa kita boleh kata gitu. Qul tu. Qul Allah tu Nabi sebut atas muka orang kafir tu, Nabi tidak sebut dalam musyawarah. Secara terbuka. Kemudian Nabi sebut secara terbuka, biar orang kafir dengar apa tak apa. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadatku. Nusuki ni ada huraian dia lah. Saya kata ibadat-ibadat haji, macam-macam lah. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya ikhlas untuk Tuhan, pemilik, pencipta, pengurus alamin. Itu rububiyah lah tu. Kemudian, qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah wahai Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah yang menciptakan segala perkara. Dialah yang mengurus segala perkara. Dialah yang menguasai segala perkara. Itu mana Rabb. Sebab tu kalau tidak tengok, dia terjemah Rabbu tu pencipta, pemilik dan pengurus alam. Ya lah tu. Rububiyah lah tu. Apa dia sebut Baik. Seterusnya, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat mengkehendaki kecuali apa yang Allah telah kehendaki. Siapa Allah tu? Yang mana kehendak kamu tu tak berjaya kalau dia tidak berkehendak. Itu juga. Hal ni dia panggil iznullah. Izin Tuhan. Orang curi pun kalau Tuhan izin, dia boleh curi. Walaupun Allah tak suka curi. Allah akan hukum orang curi. Tapi bila Allah izin, boleh curi. Siapa dia? Tuhan hak jenis gitu tu. Hak jenis kalau menawak sesuatu, kalau dia tak set, tak jadi. Tuhan mana? Rabbul alamin. Rabbul alamin. Tuhan seluruh makhluk. Jelas molek. Cara Quran bawa pendedahan tentang Allah. Kita ambil soal lagi lah. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam sejahtera sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang maha penyayang. Rabb, guna Rabb. Kita kata tadi dia sebut kalimah Rabb ni digunakan dalam pelbagai konteks dalam Quran. Kemudian seterusnya tu kita bincang semula lah. Lepas ni dia nak bincang kalimah Rabb itu dia mengandungi berapa maksud. 4 maksud ni kita bincang sesi akan datang lah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.